Provokasi ya. 366. Ni ulu laknat ni. Saya kan dah tegur tadi Muhammad. Mereka mula membuat provokasi sebelah sana. Tambah-tambah ni kota celaka ni. Saya tengok Ulu Terengganu ni suka betul jadi badut dalam parlimen. Suka. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ya, sidang media Rizan, Kota Melaka, Bangi dan juga ni lah Hulu Langat mengenai MP Pendang. Okey, yang dicadangkan untuk dibawa ke lembaga jawatan kuasa di KAS. Kita tahu bakal menyaksikan Pendang Awang Salahuddin Hashim tu digantung lagi 2025 sesi petang ketika pengulungan oleh Menteri Dalam Negeri di mana ahli Parlimen Pendang Kedah dengan sengaja telah beberapa kali menyebut perkataan hulu laknat. Hulu Langat. Kawasan parlimen yang saya berkali ni nama dia Hulu Langat. Hulu Langat ni daerah. Perkataan tersebut difahami membawa maksud menghina. Secara jelas merujuk kepada daerah Hulu Langat. Tindakan Yang Berhormat Pendang bukan saja mencemar nama baik daerah Hulu Langat dan rakyatnya, malah turut dianggap menghina naungan dan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Ini amat tidak wajar, tidak beradab dan juga sangat kurang hajar dan juga menyalahi prinsip keluhuran perlembagaan serta tata kelakuan seorang ahli yang berhormat dalam Dewan Rakyat. Saya juga ingin memaklumkan bahawa pada pagi tadi saya telah mengantar satu usul resmi kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi membolehkan perkara ini disiasat dengan segera dan tindakan sewajarnya diambil. Dalam usul tersebut, saya mencadangkan agar ahli Parlimen Pendang dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan juga kebebasan Parlimen untuk siasatan lanjut. Selaras dengan peraturan 36 10A Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, kerana ucapan beliau jelas membawa maksud menghina dan tidak berpatutan diucapkan oleh seorang ahli yang berhormat. Saya menyeru agar pihak Parlimen Malaysia melalui Tuan Speaker, Tan Sri Speaker mengambil perhatian serius agar perkara ini demi menjaga kehormatan Dewan Rakyat dan memastikan semua ahli Parlimen mematuhi peraturan serta etika yang telah ditetapkan. Sebab dia beberapa kali memanggil saya Hulu Langat dengan perkataan, dengan ucapan hulu laknat. Hulu laknat. Laknat ni kalau disebutkan dalam Quran maksudnya Allah laknat kepada syaitan, iblis dan juga Firaun. Adakah Yang Berhormat Pendang ni dia sebut laknat tu, dia nak melaknat kepada seluruh warga dan juga masyarakat rakyat yang terdapat di dalam negeri Selangor ini khususnya? Ya. Okey, mungkin kita tonton balik video yang dia maki kata hulu laknat, hulu langat, hulu laknat. Okey ini dia. Okey, kita tengok video dia waktu Ulu laknat ni. Pendang. Punya jahat tu. Yang Pendang. Provokasi ya. 366. Ni ulu laknat ni. Saya kan dah tegur tadi Muhammad kepada Hulu Langat. Saya anggap perkara tu dah selesai. Hulu Langat. Hulu Langat. Nama tempat saya tu Hulu Langat. Nanti orang Hulu Langat marah nanti. Ya Muhammad. Saya masih sayang lagi dengan Tok Guru. 366. Ni ulu laknat ni. Saya kan dah tegur tadi Muhammad kepada Hulu Langat. Saya anggap perkara tu dah selesai. Tengoklah silap dia. Bakal dia menyentuh banyak nama-nama silap menyentuh negeri Sultan pelbagai lah. Pendang. Okey ini dengar balik pada saya selaku ahli Parlimen Kota Melaka, kita mengkritik sekeras-kerasnya atas perbuatan ahli Parlimen Pendang. Habis beberapa minggu yang lepas apabila dia sebut Kota Melaka sebagai kota celaka, apabila saya balik ke kawasan, penduduk dan juga pengundi di kawasan saya mengatakan mereka merasa begitu tidak puas hati dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh Pendang. Jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia, itulah mutu ataupun standard ahli Parlimen PAS, di mana dalam Parlimen bukannya bahas tentang masalah rakyat, tetapi mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan dalam Parlimen. Jadi
Saya sebagai contoh, apabila saya selaku ahli Parlimen Kota Melaka, yang saya tanya ialah mananya anak menantu Paguh. Itu adalah satu kenyataan, satu isu. Bukannya seperti Pendang menyifatkan Kota Melaka sebagai kota celaka. Itu memang sesuatu yang tidak boleh diterima dalam Parlimen, dan kita harap supaya Tan Sri Speaker dapat menerima usul yang dikemukakan oleh Hulu Langat. Adakah Pendang akan digantung sekali lagi seperti mana dia paling banyak 10 hari ya. Tak banyak 2 hari 3 hari tu biasalah. Kita tahu tak boleh tengok. Betul lah. Okey, saya nak tonton saya nak kongsikan video celaka tu. Saya ada cari jumpa, saya nak kongsikan Paguh tak ada sana. Paguh merajuk lah, dah datang menyokong Maran. Selalunya Paguh ada, hari ni tak jumpa Paguh. Tuan Speaker, kita lihat bajet, sebab kalau Paguh ada, saya nak tanya pandangan Maran tentang kes anak menantu Paguh. Apa pendapat Maran? Bila dalam ucapan Maran banyak Paguh bukan Perdana Menteri, sambung Perdana Menteri tentang rasuah nak lawan lah. Sebentar. Saya lihat bajet raya peraturan. Datuk Speaker, 36. Peraturan nombor berapa? Saya nak bagi tahu 366. Selalunya bila berlaku kekacauan, kekecohan, mereka yang mula membuat provokasi sebelah sana. Tambah-tambah ni kota celaka ni. Kota Melaka. Sorry, saya tersilap. Saya silap. Tambah-tambah dia selalu buat provokasi, mengaitkan Paguh. Selalu dia sebut dia macam ada otak dia tu, Paguh dalam otak dia. Disebabkan itulah jadi riuh rendah. Jadi saya minta kawal lah yang ini. Kawal Kampar, Jelutong, Kota Melaka, apa semua. Okey, terima kasih. Baik, saya ambil maklum perkara tersebut. Right. Itu sebab saya, kalau yang berhormat tengok, saya bila duduk sini I go strict to the law. Ya. Saya dah bagi amaran. Banyak dia kes Pendang ni sama dengan PMX kita belum selesai. Dia kata Anwar Ibrahim ni lebih zalim daripada pelbagai. Dan yang dia direhatkan 2-3 hari biasalah. Entahlah, saya tak faham bagaimana orang yang nak jadi ni attention seeker, penarik perhatian, bangun kadang-kadang sentuh nak ucik cuit sana, penghujungnya habis masa 5-10 minit. Satu lagi Hulu Terengganu badut. Mereka dipanggil badut. Saya tengok Hulu Terengganu ni suka betul jadi badut dalam Parlimen. Suka sangat jadi badut. Jangan koyak. Jangan koyak Hulu Terengganu ni floor saya, Hulu Terengganu boleh duduk. Tak betul tu. Ada ke yang murah yang mahal, rakyat beli yang mahal? Tak betul. Saya ulang apa yang saya kata. Saya kata kenapa Hulu Terengganu suka buat badut dalam Dewan. Maksudnya tingkah laku yang betul suka buat lawak begitu. Sebab yang berhormat tak balik dulu tu. Dia dah mengaku. Saya yang berhormat, kita bersahabat. Janganlah menghina macam tu. Ya berhormat. Tuan Menteri. Saya rasa badut adalah satu kejayaan yang mulia. Jangan menghina kejayaan badut tu. Dia pembayar cukai, dia memberikan hiburan kepada kita semua. Betul tak? Jangan menghina badut. Besut. Apa kejadah 3 orang ni? Susah kadang buang masa. Tak ada kelas langsung. Abzah dah malah. Abzah api-api tapi kosong. Okey.